Assalamualaikum. Orang yang tengah alami gangguan sihir santau ni kan, kira sekarang Alhamdulillah hampir sembuh. Dalam 3 bulan, hampir ke 4 bulan ni, apa yang Fiza perasan kan, apa yang Fiza nampak, sebelum ni kita dah dekat diri dengan Allah, tapi bila kena gangguan ni semua, kena dekatkan lagi diri dengan Allah. Jaga amalan. Mungkin sebelum ni kita jaga solat, tapi sekarang kita solat awal waktu. Azan terus ambil wuduk, solat. Sama juga dengan istighfar, selawat. Sebelum ni kita buat mungkin 10 kali ataupun 11 kali lepas solat. So bila dah kena gangguan semua ni, memang kena penuhkan badan kita ni dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Allah, zikir, selawat, semua kena banyakkan lagi. So kan bila kena gangguan sihir santau tu, memang diorang akan hantar jin masuk dalam badan. So nak bagi nak dinding diri, nak benteng diri, jin tu dia masuk pun dia terus panas, terus keluar balik. So nak cara macam tu, so kita kena penuhkan badan kita dengan kalam Allah, ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, zikir, istighfar, selawat, semua. Kena paksa diri kurangkan buat dosa. Apa pun dosa tu. Mungkin kita sedar tak sedar, mungkin kita ada gosip, ataupun cakap pasal orang, ataupun kita cakap belakang orang, walaupun benda tu betul, tapi kita umpat, dia jadi berdosa lah. Mungkin memfitnah, ataupun kita dengar daripada murid orang lain, lepas tu kita sampaikan sampai dekat orang lain. Kita tak pasti benda tu betul ataupun direka, dicipta kan. Tapi walaupun kita tak tahu, tapi kita dah sebarkan aib orang pun dah jadi fitnah, dosa. So kita macam sedar tak sedar kita ada buat dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, kita mungkin tak perasan kan. So memang kena teliti, muhasabah diri. Lagi-lagi tengah macam kena alami gangguan macam ni, gangguan sihir santau, memang kena bersihkan diri. Sebab bila kita buat dosa tu dia tenaga hitam tau. Dalam badan dia tenaga hitam. Sihir santau dia hantar gunakan jin. Jin ni, jin, setan, iblis, tenaga dia hitam. Tenaga dia hitam. Sama macam dosa hitam, jin hitam, tenaga dia kan hitam. So bila dia hantar serangan, badan yang selalu buat dosa, macam badan kita, bukan Fiza nak cakap Fiza suci ke apa. Fiza cakap macam ni sebab Fiza alami dah 3 bulan lebih gangguan macam ni, gangguan sihir santau. So Fiza tahu, apa yang Fiza teliti, apa yang Fiza nampak, dia punya pattern gangguan dia macam mana. Bila serangan, bila banyakkan amalan, rasa pedih dia, perit dia macam mana. Lepas tu bila kita dah cuci dosa, kita minta ampun dengan Allah, solat taubat, dekat diri dengan Allah, betul-betul ikhlas, pasrah semua tu, so dia punya sakit macam mana. Sama juga bila dah kurangkan dosa, lepas tu memang janji taubat nasuhah dengan Allah, tak nak tambah dosa dah. Memang taubat dengan dosa-dosa lama semua. Lepas tu bila teliti balik, tengok balik, rasa sakit dia tak sama. Dia macam kurang, sakit tu kurang. So apa yang Fiza perasan, memang gangguan sihir santau tu, dia punya serangan sakit dekat semua orang, sakit perit dia lain-lain. Ada yang rasa sakit betul, ada yang rasa tak berapa sakit. Dosa dengan jin, setan, iblis tu, tenaga dia sama. Kita cuba bersihkan diri, lepas tu stop ataupun kurangkan buat dosa, kurangkan mengumpat, kurangkan bergosip, kurangkan. Fiza pun manusia, Fiza pun buat semua tu. So Fiza kena gangguan ni, perhatikan kita buat macam ni, kita dekat diri dengan Allah, sakit dia macam mana. Lepas tu dah kita banyakkan baca Al-Quran, banyakkan zikir, selawat, sakit dia macam mana. Kalau dah kurangkan dosa, terus stop buat dosa, memang rasa beza dia. Memang rasa efek kesan serangan tu lain tau. Rasa lain. Okay? Cuba paksa diri. Samalah, Fiza pun sama juga. Manusia biasa. Memang tak lari daripada dosa. Tak lari buat kesalahan. Tapi bila kita dah tahu rahsia ni, kita kena paksa diri. Stop buat dosa. Dekat diri dengan Allah.
Sama juga bila sihat pun jangan tambah dosa. Teruskan amalan yang kita buat sebelum ni. Yang penting juga pemakanan. Bila dah kena serangan, pernah alami serangan sihir santau ni, bila dah kena semua ni, pemakanan kena jaga tau. Nak tak nak, pemakanan kena jaga. Sebab kalau dah kena serangan semua ni, diorang akan hantar jin. Macam Fiza cakap tadi lah kan, diorang hantar jin masuk dalam badan mangsa. So jin tu tenaga dia hitam. Tenaga dia low vibration. Tenaga dia rendah. Fiza bukannya cikgu, bukannya ahli sains, bukan pakar dalam bidang ni, tapi dah 4 bulan ni, 3 bulan lebih kena gangguan ni kan. So Fiza perhatikan dia punya pattern-pattern, cara-cara serangan dia. Kita bukanlah nak belagak, bukan nak cakap kita hebat. Tapi bila kena serangan macam ni, semua ini ada pengajaran sebenarnya. Kita boleh merungut, ya Allah, kenapa Allah bagi ujian macam ni, bagi dugaan macam ni. Aku dah dekat diri dengan-Mu ya Allah. Aku dah jaga amalan, aku dah banyakkan amalan, aku dah solat tahajud, solat duha. Aku tak buat dosa. Kenapa masih ada lagi serangan-serangan ni? Apa dosa aku ya Allah? So Fiza sebelum ni ada, mungkin dalam sebulan 2 bulan mula-mula hari tu kena gangguan ni. Lepas tu Fiza penat. Benda penat sendiri tak, asyik komplain, merungut, macam victim mentality. Tak habis-habis. Apa kata, walau apa pun serangan tu, insya-Allah Allah ada untuk tolong kita hadap benda ni. So bila kena serangan-serangan ni, kita kena banyak kaji. Mungkin tanya ustaz ataupun perawat, ustazah tanya perawat, macam mana macam ni, kita belajar kan. So tu apa yang Fiza buat. Bukan nak kata hebat ataupun kalis ni. Sama macam manusia yang macam orang lain juga, ada rasa sakit semua. Bila kita tahu point-point yang attract serangan ni, contohnya kalau ada sesiapa hantar gangguan, hantar sihir santau. Dia sakit beza-beza. Sakit dengan semua mangsa, sakit dia beza-beza. Sebab apa yang Fiza alami, bila Fiza tukar diet pemakanan, bila kena serangan tu, dia kena tau. Jin tu masuk, tapi dia cepat keluar. Contohnya dia masuk, badan tu rasa berangin, kan? Bila banyakkan makan benda-benda fresh yang bukan processed food. Bukan makanan proses. Memang betul-betul original. Bila makan buah oren, buah pear, buah apple, avocado, buah yang fresh, sayur. Ataupun tengah alami serangan sihir santau ni, dia ada kebanyakannya, dia ada masalah ni tau. Dia ada penyakit gastrik, GERD, anxiety, panic attack semua tu. Sebab dekat bahagian ulu hati tu dia dah ada kesan daripada serangan dia sihir santau tu, dah ada kesan. Suka ataupun tak nak, memang kena jaga pemakanan. Memang cuba jaga pemakanan, cuba dulu kan. Jangan dengar pada apa yang Fiza cakap. So ini Fiza cerita apa yang Fiza alami. So Fiza yakin apa yang Fiza alami ni, sebab badan kita manusia kan, mungkin ada yang sama, ada yang tak sama, hormon lain-lain. Tapi apa yang Fiza nampak, teliti kan, memang sebab gangguan ni, jin ni, tenaga dia hitam, tenaga dia rendah. So dia makanan-makanan yang rendah dalam badan tu, dia cepat rasa senang rasa sakit. Sebab kita macam bergabung hitam dengan hitam. Tapi kalau makanan yang fresh, makanan yang tinggi vibrasi, yang tinggi vitamin atau tinggi vibrasi, makanan tu yang fresh tu dekat atas ni, yang jin tu vibrasi dekat bawah. Dia serangan masuk, tapi rasa dia tak berapa pedih, tak berapa sakit.
Dia macam tu. Macam perawat juga. Perawat ada yang hebat, ada yang biasa-biasa. Ada level-level dia. Sama juga macam permainan sihir santau ni. Ada dia punya jin tu level 1. Ada yang jin dia level tinggi semua tu. So dari situ kita belajar lah. Itu kita kurangkan buat dosa. Stop terus buat dosa. Lepas tu banyakkan amalan. Dah jaga solat fardu awal waktu. Baca Al-Quran, salawat, istighfar. Lepas tu malam-malam bangun buat tahajud. Kita banyakkan amalan. Lepas tu yang tadi tu stop buat dosa. Berhenti buat dosa. Jaga pemakanan. Makan benda-benda yang fresh. Fiza tak berapa ingat makanan apa yang boleh makan semua tu. Tapi apa yang Fiza makan, macam bila ada macam kena serangan, kita senang sembuh. Alhamdulillah senang sembuh. Angin keluar macam sendawa, angin keluar, senang membuang semua tu. Kalau untuk protein, nasi boleh. Nasi. Untuk pasta, spaghetti, Fiza tak recommend. Sebab Fiza ada makan spaghetti yang tu, perut rasa sebu tau. Perut rasa sebu. Lepas tu susah sikit sendawa dengan tu. Tapi untuk orang lain mungkin spaghetti ataupun pasta, makaroni mungkin boleh hadam, boleh makan kan. Tapi apa yang Fiza boleh share, makanan fresh, buah, sayur kena banyak kan bila kena gangguan ni semua. Tapi sayur pun kena tengok sayur apa kan. Sayur apa. Macam yang Fiza dengar pada Ustaz Tuan Edikana, Tuan Edika Yusof. Sayur yang berangin, yang sejuk-sejuk, cuba elakkan. Kan sekarang dah pernah kena gangguan ni, cuba elakkan. Untuk awak yang tengok sekarang ni, cubalah kita cuba muhasabah diri. Kan tahu bila kena gangguan ni kadang rasa sakit. Sakit orang lain-lain, beza-beza. Tapi bila kita kena tu, banyakkan buat research. Kita belajar dengan ustaz ataupun perawat. Mungkin macam ni kan. Mungkin boleh ambil, insyaAllah boleh ambil sesuatu dari apa yang Fiza share ni, apa Fiza kongsikan. InsyaAllah ujian kita lain-lain. So ujian awak, ujian Fiza kan, ujian ni awak semua pun lain-lain. So mungkin ujian kita macam ni lah. Kena gangguan, sihir, santau. Kita tak ada buat salah dengan siapa. Kita dah jaga kita punya tingkah laku, dah jaga ni. Tapi kena juga buatan orang. Tapi tak apa. Ni mungkin ujian. InsyaAllah Allah nak naikkan derajat kita. Kita fikir bersangka baik. Nak naikkan derajat. Dalam masa yang sama, jaga fikiran. Jaga fikiran. Sebab kalau dah kena gangguan ni semua, memang dia akan main fikiran. Main perasaan. Nak buat macam kita gila. Tapi itulah kita fokus. Kita kena paksa diri. Didik diri, paksa diri. Fokus fikiran, jaga. Bersangka baik. Yakin yang ni semua ujian. Allah nak tengok bila kita kena syianat, kena tikam belakang macam ni. Kan sebab lagi-lagi yang selalunya hantar benda-benda macam ni orang yang terdekat. Betul? Yang hantar sihir santau ni selalunya orang terdekat. Tak jauh. Betul? Bukan orang jauh. Orang dekat-dekat. Tapi tak apa. Mungkin Allah nak tengok bila kita kena gangguan macam ni, kita kena buatan macam ni, apa kita buat? Kita bersangka baik dengan Allah, kita dekat diri dengan Allah, kita berserah pada Allah, atau kita buat sama macam orang tu buat. Pergi bomoh, jumpa bomoh ke dukun, lepas tu hantar balik sihir santau tu. So kalau kita buat benda yang sama, macam mana pertolongan Allah tu nak sampai? Sebenarnya Allah tahu, Allah nampak apa macam awak tengah alami sekarang ni. Apa awak tengah alami. Allah nampak. Allah nak tengok awak minta tolong dengan siapa. Awak minta tolong dengan Allah atau awak buat sama macam orang tu. So sekarang ujian ni berat, tahu? Hadiah dia pun berat. Fiza yakin, Fiza nampak banyak kali. So siapa yang kena benda ni, dia tahan, dia bersangka baik, muhasabah diri, dekat diri dengan Allah, bersihkan dosa-dosa lama semua. Lepas tu ada hadiah besar tau. Kena yakin ada hadiah besar. Ujian berat, hadiah dia pun berat. Hadiah dia pun besar. So sangka baik ni kena elok-elok jaga fikiran, perasaan, cuba paksa diri. Tahu kan bila dah kena gangguan ni semua rasa berat. Kalau kita nak solat pun rasa berat. Tapi paksa diri.
Kadang-kadang orang keliling pun dia tak faham apa kita rasa. Sebab kita yang kena gangguan kita. Apa yang Fiza kongsikan ni, insyaAllah awak dapat sesuatu. Awak mungkin dapat sikit, 1-2 pun Alhamdulillah dapat sesuatu. So macam inilah, macam Fiza dah sihat sikit, Fiza bagi semangat, Fiza kongsikan apa yang Fiza alami, apa yang Fiza nampak, apa yang Fiza perhatikan, Fiza kongsikan. So sama juga macam awak. Kalau awak mungkin insyaAllah lepas ni dah sihat ataupun dah sihat sikit, boleh kongsikan kan dengan orang-orang yang kena gangguan juga, yang alami benda yang sama. So boleh dapat benda yang bermanfaat, boleh bantu diri diorang kan. Kena yakin bantuan pertolongan Allah tu ada, pasti ada. Sekarang ni Allah tengah tengok kita ni. Allah tengah tengok apa hamba Allah aku ni, apa hamba Allah aku ni tengah buat. Allah tengah tengok sekarang ni. Cuba bayangkan. Bukan bayangkan, memang Allah tengah tengok kita. Allah tengah tengok kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui segalanya. Cuma ada masa-masa dia. Mungkin kita tak perasan, mungkin ada dosa-dosa lama. Mungkin kita ada buat silap, buat salah kan dulu-dulu. So sekarang ni bila kena gangguan, dekat diri dengan Allah, minta ampun dengan Allah, bertaubat, bersih-bersih, semua bersih-bersih, insya-Allah. Lepas tu kita pula kita pilih jalan yang betul. Tak balas dendam. Tak balas dendam, betul-betul minta pertolongan daripada Allah. Masa tu bantuan datang. Bantuan pertolongan datang, tiba-tiba Allah bagi ilham, tiba-tiba Allah datangkan perawat yang insya-Allah ada kelebihan membantu tu. Ataupun Allah bagi perlindungan, Allah datangkan perlindungan, Allah datangkan idea-idea ataupun ilham cara-cara untuk lindung benteng diri. InsyaAllah bantuan Allah tu ada. Kena yakin. InsyaAllah buat masa sekarang ni tu saja. Kita jumpa lagi dalam video selepas ni. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.